selepas dia disalib tu dan dikebumikan tu, dia muncul dekat satu tempat tu. Ralph Olson yang mengatakan bahawa Jesus tu, Nabi Isa tu muncul dekat Kota Baru kan. Berdiri megah kota tua, isu menanti. Ada ya kat situ dia ambil confuse. Mari memertabatkan tulisan Jawi. Sorry, dia kena pakai spek. Mazhar Muhammad, Assalamualaikum Tuan. Adakah tentera yang dibawa oleh Nabi Sulaiman itu ialah Bani Israel? Bukan. Genome Project yang dibuat Singapura oleh Ralph Olson mendapati 67.9% gen Melayu ada link dengan Bani Israel. Okey, cuma Ralph Olson ni dia kena hati-hati dengan reference dia sebab Ralph Olson ni dia mengkaji kitab-kitab Mormon. Kitab Mormon ialah kitab palsu kan. Kitab Mormon ialah kitab palsu yang dibuat oleh Joseph Smith semasa kurun ke-19 Masihi. Dia yang membawa fahaman Mormon tu dan dia kata dia jumpa malaikat dalam gua. Malaikat tu bagi lemping-lemping emas bertulis catatan tu dan dia membawa cerita bahawa dia dah jadi nabi baru. Joseph Smith pada kurun ke-19. Dan Ralph Olson ni dia yang menulis buku Malay Peninsula as the Setting of the Book of Mormon. Dan dia ni lah yang mencadangkan apabila dibaca kitab Mormon tu, dia mengatakan bahawa Bountiful, negeri Bountiful yang disebut oleh Joseph Smith tu ialah di Kota Baru Kelantan, berdasarkan maklumat geografi dia. Ralph Olson ni ialah orang yang membaca kitab Mormon dan yang pro kepada kitab Mormon punya setting tu, dan dia berdasarkan kitab palsu yang dibaca tu kan. So jaga hati-hati dengan Ralph Olson sebab Ralph Olson dia punya perkajian tu berdasarkan kitab Mormon. Okey. Kitab Mormon tak boleh dipakai sebab orang-orang Kristian pun menolak benda tu. Dia tolak memang macam-macam benda, tapi ini memang obviously bila Nabi, kalau kata ada orang mengaku menjadi Nabi selepas pada zaman Rasulullah SAW, maka persaksian tu terbatal dan apa saja yang dibawa oleh dia terbatal. Dan dia juga kata semasa Joseph Smith menyatakan bahawa Jesus selepas dia disalib tu dan dikebumikan tu, dia muncul dekat satu tempat tu. Ralph Olson yang mengatakan bahawa Jesus tu, Nabi Isa tu muncul dekat Kota Baru kan. Ralph Olson dia mengambil daripada kitab Mormon, dan kitab Mormon ni ialah kitab yang tidak dikiraf, kitab yang tertolak dan tidak boleh dipakai hujah dia kan. Jadi apa-apa saja yang bersumberkan kepada kitab Mormon tidak boleh dipakai hujah tu kan. Hati-hati kat situ. Boleh kaji balik Joseph Smith punya ni kan. Dan mereka ni ramai kat sini, dan mereka yang menyampaikan agama-agama mereka dekat sini kan. Mereka datang dengan 2 orang selalunya, pakai baju putih dengan tie hitam dan kasut hitam, 2 orang elders membawa dakwah-dakwah mereka untuk membawa masuk ke agama mereka kan. Itu kitab Mormon. Apa saja yang berasal daripada kitab Mormon, kajian-kajian yang berasal daripada kitab Mormon adalah tertolak, tak boleh pakai.